Jika Allah tidak sayang kita, Allah tidak akan pilih kita untuk berbuat kebaikan walau satu pun. Kata Nabi SAW, apabila seseorang hamba itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beroleh kebaikan, 3 tanda kata Nabi. Yang pertama, dia bagi faham tentang hukum agama. Dia mula nak tahu yang diboleh, yang tak. Kedua, dia jadikan hati dia mula benci dengan dunia yang tak memberi manfaat langsung kepada akhirat. Dan yang ketiga, apa kata Nabi SAW, dia mula nampak salah. Orang yang mula dia nak jadi orang baik, dia mula nampak aib dia. Bila Allah mula sayang dia, hati dia mula tenang dengan perkara kebaikan dan amal ibadah. Ini tanda Allah nak mula jadi kita orang saleh.